1 kilogram atau 250 gram, yang mana satu lebih baik? Kalau nak tahu, boleh tengok video ni sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang. Faz suggest tuan-puan untuk membeli 4 keping 250 gram ni daripada sekeping 1 kilogram emas. Kenapa Faz syorkan tuan-puan untuk buat macam ni? Yang pertama sekali, spread untuk 250 gram ni adalah sama, iaitu 6%. Jadi tuan-puan tak rugi pun untuk memilih 4 keping 250 gram. Yang kedua, yang lebih penting ialah tuan-puan mempunyai flexibility. Apabila memiliki 4 keping 250 gram macam ni, sebagai contoh, jika tuan-puan perlukan wang tunai sebanyak RM100,000 satu hari nanti, tuan-puan boleh jual atau pajak sekeping 250 gram. Dan 3 keping lagi masih disimpan, tak perlu pun tuan-puan jual. Langkah ni akan menguntungkan tuan-puan kerana sudah pasti harga 3 keping 250 gram tu jauh lebih tinggi pada masa akan datang. Tuan-puan tidak akan ada flexibility jika memiliki 1 kilogram ni. Tuan-puan akan terpaksa jual ataupun pajak emas ni. Walaupun wang yang tuan-puan perlukan hanya RM100,000. Sebab apa? 1 kilogram ni hari ni bernilai sekitar RM600,000. Jadi kalau tuan-puan ada duit lebihan yang nak alihkan kepada 250 gram ataupun 1 kilogram ni, boleh terus saja klik link di bio atau terus saja isi beg biru dekat bawah. Nanti Faz akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Faz untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.